Young boss, young boss. Started on about a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya daripada kumpulan 4 iaitu kumpulan Leones. Hari ini kami akan terangkan sedikit tentang race walking. Sebelum tu, nama saya Muhammad Abdul Syamil bin Suhaimi. Nombor metrik saya 228308 dan nombor badan saya 11. Nama saya Muhammad Alif Haikal Muhammad Asri. Nombor metrik saya 228273, nombor badan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahmi Ibrahim Jaafar. Nombor metrik saya 230712, nombor badan saya 68. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Redha Nakib Aziz Komzi. Nombor metrik saya 229794, nombor badan saya 48. Nama saya Fustashin Anabah Anbalagan. Nombor metrik saya 231681, nombor badan saya 79. Nama saya Christina binti Muhammad Izzah. Nombor metrik saya 228053, nombor badan 2. Nama saya Wan Raziatul Aini binti Rahmat Zaini. Nombor metrik 228890, nombor badan 27. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Ahmad Aziz bin Zaini. Nombor metrik 228230, nombor badan. Okey, baiklah, sebelum kami semua menerangkan tentang fasa-fasa yang ada di dalam acara jalan kaki, saya akan terangkan dulu tentang peraturan utama, antara peraturan utama yang ada dalam acara jalan kaki. Baiklah, peraturan yang pertama, kaki mestilah berada dalam keadaan sentuhan yang berterusan. Maknanya dekat sini, sekurang-kurangnya satu kaki mestilah sentiasa menyentuh tanah. Dan jika kedua-dua kaki anda terangkat semasa anda melakukan acara ini, anda akan dikira fault. Yang kedua adalah lutut kaki hadapan mestilah sentiasa lurus. Bermaksud apabila kaki hadapan anda mencecah sahaja tanah, lutut kaki anda mestilah lurus sehingga kaki anda berada di bawah badan. Dan yang ketiga adalah tentang amaran yang akan diberikan jika peserta menerima 3 kad merah daripada hakim, dan amaran juga akan diberi oleh hakim. Dan jika peserta menerima 3 kad merah, peserta akan dikira tidak bertanding ataupun akan disingkirkan. Dalam acara dulu jalan kaki, terdapat 2 fasa, iaitu single support dan double support. Di bawah single support terdapat front support dan rear support. Untuk single support face, iaitu front support, fungsi dia adalah untuk mengurangkan daya membrake dan mengekalkan kelajuan. Manakala single support face untuk rear support adalah untuk menjanakan pecutan dan bersiap sedia untuk ke arah double support. Untuk double support pula ialah merupakan gabungan rear support dan front support. Saya akan terangkan tentang teknik jalan kaki yang betul. Yang pertama iaitu badan tegak dan rileks. Yang kedua, langkah panjang dan berirama. Yang ketiga, ayunan tangan mestilah seimbang. Yang keempat, pinggul mestilah berada dalam keadaan yang semula jadi dan pandangan mata mestilah ke hadapan. So, kami akan tunjukkan 6 langkah dalam acara berjalan kaki. Baik, langkah yang pertama adalah natural walking. Baik, untuk aktiviti ini dimulakan dengan penerangan mengenai peraturan secara teknik asas berjalan kaki. Pelajar digalakkan untuk memulakan langkah pada kelajuan rendah dan meningkatkan langkah tersebut secara berperingkat tanpa bertukar pada larian. Postur badan hendaklah berada dalam keadaan yang tegak dengan otot yang rileks bagi memastikan pergerakan lebih efisien. Langkah yang diambil perlu selesa dan konsisten sambil mengekalkan ritma pergerakan yang lancar kurang-kurangnya sejauh 100 meter. Sepanjang aktiviti dijalankan, pelajar perlu memandang ke hadapan untuk membantu kestabilan semasa berjalan, koordinasi dan kawalan pergerakan badan. Untuk step kedua adalah race walking. Step ini adalah bertujuan untuk membangunkan teknik asas dalam acara jalan lumba kaki. So kita fokus kepada segi tolakan kaki, belakang dan panjang langkah. Dalam peringkat ini, murid perlu membezakan antara berjalan biasa dan berjalan lumba kaki.
So untuk fokus dalam step kedua ni ialah tolakan kuat dari kaki belakang, dari rear foot push off. Setiap langkah perlu disertai dengan tolakan yang jelas bagi membantu meningkatkan kelajuan dan momentum pergerakan. Selain itu, pergerakan pinggul memainkan peranan penting. Pinggul perlu dipusing dan digerakkan ke hadapan pada setiap langkah bagi membantu mengekalkan keseimbangan dan kelancaran pergerakan. Dari segi teknik kaki, murid mesti mengekalkan sentuhan dengan tanah sepanjang masa dan memastikan lutut kaki hadapan lurus ketika mendarat. Dengan jari kaki menghala ke atas, toes up. Ini penting bagi mematuhi peraturan. Akhir sekali, murid perlu memberi badan kepada irama pergerakan tangan dan kaki yang bergerak secara serentak dan seimbang. Terima kasih. Step seterusnya ialah step ketiga, dikenali sebagai walking the line. Objektif latihan ini adalah untuk meningkatkan putaran pinggul dan ketetapan langkah kaki dalam race walking. Pertama, peserta akan berjalan di atas satu garisan lurus. Setiap langkah kaki perlu mendarat tepat di atas garisan dengan tumit menyentuh tanah dahulu dan lutut kaki hadapan dalam keadaan lurus. Seterusnya, kaki belakang menolak badan ke hadapan bagi mengekalkan pergerakan yang berterusan. Bahu dan pinggul perlu sentiasa rileks serta pandangan kekal ke hadapan. Apabila teknik ini sudah dikuasai, peserta boleh mencuba cross over the line, iaitu melangkah sedikit melintasi garisan untuk membantu pemindahan berat badan ke pinggul sokongan. Latihan ini membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan teknik race walking yang betul. Terima kasih. Okey, step keempat ialah specific mobility exercise. Step ni bertujuan untuk meningkatkan fleksibel bahu dan pinggul untuk menyokong teknik berjalan yang betul. Murid berjalan lomba pada kelajuan sederhana sambil menggerakkan tangan ke sisi dan ke hadapan seperti pergerakan kipas di angin. Okey, seterusnya pergerakan tangan dilakukan secara dinamik dan santai untuk meningkatkan kilat gerakan. Itu sahaja. Jadi untuk step 5 adalah murid rhythm walking. Yang pertama, kita kena variasikan rentak dan juga kelajuan dalam sepanjang jarak 100 meter. Jadi jarak 100 meter tu kita kena mengubah-ubah kelajuan dari perlahan, sederhana dan juga laju dengan ikut rentak langkahnya. Yang kedua adalah kita gabungkan kedudukan kedua-dua tangan secara berbeza. Contohnya dari 10 meter ke 20 meter, tangan kita akan dimulakan secara hadapan. Dan jarak seterusnya kita akan mengaplikasikan ayunan tangan yang betul. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan kelajuan secara beransur-ansur. Dari peringkat awal kita akan membuat secara 10 meter. Yang seterusnya kita akan meningkatkan secara berperingkat dan mengekalkan rentak langkah dia sama dengan kaki dan juga tangan. Ya. Okey, bagi teknik yang ke-6 iaitu teknik rest walking over distance. Okey, untuk teknik ini gabungkan semua teknik. Lakukan latihan berulang kali at least sejauh 400 meter untuk mendapatkan teknik berjalan yang betul. Ingat, utamakan berjalan yang betul dan bukannya berjalan laju.
Yang boss